Mereka memfokuskan harga yang lebih murah. Ini yang korang nak kan abang? Tak ada ke? Ya, but yang harga dia bawah RM100. Ya, aku nak share lah ni. Ya, sebelum tu korang jangan lupa like, subscribe, komen dan share di OTG channel supaya korang tak terlepas peluang-peluang video yang menarik. Okey, video kali ni aku nak membahas mengenai Basus BP1NC adik kepada Basus BP1 Pro. Ya, sebab Basus BP1NC ni harga dia jauh lebih murah berbanding abangnya. Ya, Basus mempertekankan terhadap BP1 Pro, BP1NC ni kepada bis yang mantap. Sebab Basus keluarkan produk ni, diorang memfokuskan kepada performer. Kalau diorang letakkan performer cantik, material pun cantik, mungkin harga dia boleh pergi lagi mahal. Ya, sebab korang sendiri minta kan nak harga bawah RM100, tapi nak bunyi dia sama macam abang dia, bis yang padu, bunyi yang mantap dan ANC yang sangat baik. Ya, sebab harga dia tak sampai RM100 tau. Harga dia tak sampai RM100, bunyi dia sama macam abangnya. IP55 waterproofing, di mana kalau korang pakai semasa hujan ataupun berpeluh semasa korang running, tak ada masalah bagi sesebuah earbud. Celi untuk adik dan abang, kedua-dua ni aku pakai. Bagi aku dia punya performa bunyi dia hampir sama. Okey, satu lagi dia menggunakan 12mm driver. Maksud aku dia punya bass, dia punya speaker tu sebesar 12mm, di mana dia punya bunyi hentakan tu lebih pas lah. Sebab abangnya BP1 Pro, dia orang tak nyatakan berapa size driver dia punya speaker. Bass dia tu dia orang tak nyatakan berapa milimeter. Tapi kalau untuk adiknya, dia orang memperbesarkan 12mm, iaitu bass dia agak heavy lah. Kalau korang dengar compare one to one bersama BP1 Pro dan BP1NC, korang tak dengar rasa agak berbeza. Tapi kalau korang dengar betul-betul, ada sedikit kenaikan daripada segi bass dekat adiknya BP1NC. Tapi kalau korang layan lagu hip hop, lagu pop, bass yang meletup-letup tu, memang padu babe untuk Basus BP1NC ni, adik kepada Basus BP1 Pro. Cuma detail dia tak semacam abangnya. Sebab abangnya mempunyai high-res audio, di mana high-res audio ni korang boleh linkkan dengan phone korang wireless yang support high-res audio. Macam Apple Music ada Dolby Atmos, Super Sound High-res Lossless. Lagu korang tu nampak lebih nyaring, maksudku lebih super clear berbanding yang tak ada high-res audio. Yelah, kalau phone korang ada high-res audio, korang boleh ambil BP1 Pro. Tapi kalau phone korang tak support untuk high-res audio, actually korang boleh ambil adiknya Basus BP1NC. Actually aku dengar pun dah mencukupi. Bass yang pas, vokal tu pertengahan. Okey, untuk noise cancellation, sebelum ni abangnya 50dB noise cancellation, tapi untuk adiknya BP1NC ni, diorang telah buangkan 43dB noise cancellation. Korang boleh setting melalui dia punya application. Basus sediakan dari level 1 hingga ke level 5. Korang boleh adjust dia punya bass. Manakala setting dia, korang boleh install melalui application Basus, app yang Basus sediakan. Dan juga korang boleh update firmware yang Basus dah sediakan. Yelah, satu lagi kelebihan dekat Basus ni, dia ada selalu pembaharuan tau. Macam firmware, diorang selalu update firmware yang baru. Ini bukan versi murah, tapi diorang telah membuatkannya sebagai versi harga yang lebih murah, iaitu diorang cuma memperkecilkan daripada segi spek performer yang abangnya ada. Sebab abangnya harga dia bawah RM150, tapi untuk adiknya, sebab ramai yang minta nak performer dia sama tapi nak harga dia RM100 ke bawah. Actually diorang telah memperkenankan satu produk terbaru mereka, brand daripada Basus BP1NC. Diorang cuma buang daripada segi spek
yang abangnya ada. Sebab sebelum ni abangnya ada high-res audio, ada 6 mic, ada DB yang sangat baik, ANC system yang sangat baik. Tapi diorang telah buang untuk adiknya, untuk high-res audio. Tapi kalau korang tak ada phone untuk high-res audio, tak ada masalah. Tapi kalau korang nak DB ANC 43dB pun dah okey. Dan 4 mic pun bagi aku dah okey. Sebab audio dia yang sangat baik dengan harga yang Besus tawarkan bawah RM1, tak dapat dekat luar sana brand-brand yang lain. Actually aku memang recommend untuk Besus BP1NC ni, adik kepada BP1 Pro. Ya, bawah RM1 dia memberi performa yang sangat baik. Dia memberi performa yang sangat baik walaupun harga dia bawah RM1. Ini yang korang nak, bawah RM1, tapi bunyi dia, bass dia memang punch macam abangnya. Alright, kita pun dah sampai ke penghujung. Sebelum tu korang jangan lupa like, subscribe, komen dan share di OTG Channel supaya korang tak terlepas peluang-peluang video yang menarik. Okay, jumpa lagi di episod akan datang. Bye bye.